Hari ini kita berhenti sejenak mengenang kisah perjalanan seorang guru, kisah yang penuh dedikasi dan cinta serta pengorbanan seorang pendidik yang melahirkan ribuan bintang di langit masa depan. Orang guru, tentang apa yang membuatku sudah bersyukur atas semua ini. Takkan habis sejuta. Cikgu Sayani binti Ismail dilahirkan pada 2 Januari 1970 di Kulim, Kedah. Kan teramat panjang puisi untuk meluahkan rasa ini. Mendirikan rumah tangga bersama dengan Zamri bin Abdul Lahab pada tanggal istimewa 21 Ogos 1994. Cikgu Sayani memulakan kerjaya sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Seri Kekamat, Kuala Lumpur. Kemudian, beliau bertukar ke SK Kuala Pegang, Baling, Kedah. Beliau meneruskan khidmat bakti beliau di SK Sidam Kiri dari tahun 2004 hinggalah sekarang. Dapatkah lebih indah dari yang ku punyai saat ini? Akan selalu di dalam hati semua kenangan yang terpatri. Tetap cantik raut wajahmu walau sudah berpisah dulu. Terima kasih kami ucapkan dengan segala budi yang kau berikan. Kenaplah kau habiskan sisa hidupmu mencurah ilmu. Bila tamat sudah hikmatanmu, tiba masa engkau berlalu. Jika merindu, kami setia menantikanmu. Dirimu, permata hatiku. Bila musim berganti, sampai waktu berhenti, walau jauh di hati, kami tetap di sini. Terima kasih. Dalam diam, engkau menabur cahaya, menyuluh gelita, membentuk jiwa. Langkahmu tenang, sabarmu dalam, budi bersulam dalam setiap kalam. Hari berlalu, engkau pun pergi, namun hikmahmu kekal abadi. Bukan sekadar ilmu diberi, tapi cinta, kasih, sayang yang suci dan murni. Seri rembulan seindah kejora, cahaya surya di awan larat. Kami ucapkan selamat bersara, semoga bahagia dunia akhirat. Hadirin sekalian, sebagai guru besar, saya mewakili seluruh warga Sekolah Sidam Kiri ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh kedua-dua insan istimewa ini.
Ilmu ditanam, bakti disemai, hasilnya dituai sepanjang zaman. Nama mungkin tidak tertera, namun jasa kekal kedua-dua cikgu ini, jasa kedua-dua cikgu ini, Cikgu Jasni dan Cikgu Saini, tetap akan kekal dalam ingatan. Akhir kata kami warga SD Sidang Kiri mendoakan agar Cikgu Sayani dan Cikgu Jasni sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa serta kebahagiaan dalam menjalani fasa kehidupan yang baru. Alam persaraan yang penuh mendamaikan serta memberikan kebahagiaan kepada cikgu berdua. Semoga setiap langkah selepas ini dipenuhi dengan rahmat dan keberkatan. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Itu betul. Okay? Pergi bukan berarti terpisah, kenangan tetap mengikat rasa. Doa kami mengiringi langkah, moga bahagia sepanjang masa. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bersaha Encik Ruslan bin Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sidang Kiri, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, sudah biasa kita dengari patah tumbuh lilang berganti, namun tak sama dengan yang ini, tak mungkin ada galang ganti. Sebagai mengimbas kembali memori perjalanan Puan Sayani binti Ismail sepanjang perkhidmatan beliau dalam bidang pendidikan, izinkan saya bacakan serba ringkas sejarah wanita unggul ini buat ingatan kita semua. Beliau dilahirkan pada 2 Januari 1970 di Kulim, Kedah. Seorang insan yang sederhana peribadi, luas ilmunya dan tinggi budi pekerti. Beliau dikurniakan 4 orang cahaya mata. Beliau juga sentiasa membahagikan masa antara keluarga dan amanah mendidik dengan penuh keikhlasan. Kerjaya beliau sebagai pendidik bermula pada 11 Ogos 1997. Sepanjang 29 tahun perkhidmatan sebagai guru, beliau telah mengajar subjek Bahasa Melayu dan Pendidikan Seni Visual dengan pelbagai pendekatan yang menarik, kreatif dan penuh kasih sayang. Beliau pernah menabur jasa di Sekolah Kebangsaan Seri Sekamat, Kajang, Selangor, seterusnya di Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang, Baling, Kedah, dan akhirnya menamatkan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Sidang Kiri. Setiap sekolah yang disinggahi menjadi saksi keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam mendidik anak bangsa. Kecemerlangan perkhidmatan beliau telah diiktirafkan melalui Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC yang diterima pada tahun 2009 dan 2025. Satu pengiktirafan yang membuktikan dedikasi beliau bukan sekadar kata-kata tetapi diterjemahkan melalui tindakan dan hasil kerja yang cemerlang. Berbekalkan ijazah sarjana muda perguruan Bahasa Melayu dari Institut Pendidikan Guru Sultan Abdul Halim dan latar belakang akademik profesional dalam bidang kejuruteraan awam, beliau merupakan lambang pendidik yang sentiasa menambah ilmu demi memperkasakan diri dan anak muridnya. Prinsip hidup beliau amat sederhana namun syarat makna, jujur dan bersangka baik. Kenangan terindah sepanjang menjadi guru menurut beliau ialah saat melihat anak-anak didiknya berjaya, malah lebih berjaya daripada guru yang mendidik mereka. Pesanan beliau kepada guru-guru muda amat menyentuh jiwa. Teruskan amanah mendidik dengan penuh keikhlasan. Kini beliau melangkah ke alam persaraan pada 2 Januari 2026 pada usia 56 tahun dengan harapan agar sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dihormati, dengan ini kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala jasa pengembangan dan dedikasi yang telah dicurahkan. Seterusnya, tibalah waktu yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan yang daripada yang diraikan
Puan Sayangi binti Ismail. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha Encik Roslan Ali, Guru Besar SK Sidang Kiri, yang berusaha Encik Azizi, Pembahari Perhutanan Takdiran SK Sidang Kiri, Puan Fazilah Asma binti Muhammad Hakim SK Sidang Kiri, Encik Fairuz bin Ramli, Mengkanan Kuala Kurikulum, Cik Nokatini binti Abdullah, Mengkanan Petang, Cik Jasni, untuk guru yang besar pada hari ini, sahabat-sahabat guru, barisan AKP, sahabat-sahabat yang telah menjadi YP terlebih dahulu yang besar, serta murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, alhamdulillah. Di kesempatan ini, cikgu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata di hadapan ini. Terima kasih juga atas kehadiran sahabat-sahabat guru yang pernah menjadi warga SK Sidang Kiri. Tidak lupa kepada YB-YB kita yang telah bersara, yang pernah menambah bakti di SK Sidang Kiri. Terima kasih sekali lagi. Baik, kalau sebelum ini saya menyaksikan dan merapikan rakan-rakan yang bersara, tapi hari ini tiba jua giliran saya memberikan ucapan terakhir sebagai seorang guru yang bakal bersara. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis berkirim budi selamat kasih yang cukup bermakna untuk saya dan juga Cikgu Jasni. Pastinya tanggal hari ini 18 Disember ini merupakan tanggal yang paling bermakna dalam hidup saya, kerana diraihkan sebegini merupakan penghargaan yang amat tinggi yang diberikan oleh pihak sekolah dan rakan-rakan semua. Sebenar perasaan saya yang sepatutnya pada 2 Januari dalam cuti sekolahan pada akhir tahun, oleh kerana tarikh pencin saya dalam cuti, jadi saya dirapikan lebih awal. Terima kasih kepada semua yang terlibat pihak sekolah. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pentadbir, rakan-rakan guru dan AKP kerana mengadakan majlis khas untuk saya dan Cikgu Jasni. Penghargaan yang tinggi juga dan membantu untuk saya. Semoga Allah memberi keberkatan dan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikut perkiraan, saya telah berkhidmat selama 29 tahun. Jadi tak cukup 30 tahun. Semasa saya nak tanda tangan tahun perkhidmatan dulu, memang saya sedar saya tak cukup servis. Cuma 9 tahun je. Kalau nak cukupkan servis, saya perlu tambah 2 tahun lagi untuk jadikan umur saya 58 tahun. Dia menjadi 31 tahun perkhidmatan. Jadi saya berkeputusan biarlah tak cukup servis. Asalkan saya bersara awal, asalkan saya sihat, insyaAllah apa yang saya terima, itulah rezeki saya. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, sepanjang perjalanan 29 tahun dalam bidang pendidikan ini, saya telah ditempatkan di 3 buah sekolah
SK Sedang Negeri adalah sekolah saya yang ketiga. Posting pertama saya di SK Selamat Kajang, berkhidmat tak sampai setahun pun. Hingga tahun 1998 saya ditukarkan ke SK Kuala Pegang Baling. Berkhidmat di situ selama 6 tahun. Ya, saya minta masuk ke Kuala Pegang, daerah Kuala Pegang, dan dapat, dan ditempatkan di SK Sedang Negeri tahun 2004 hingga 2006. InsyaAllah 2006 tu 2 Januari tu tarikh sepatutnya saya bersalah, sebab kita sampai awal sebab dalam cuti. Selama 22 tahun di SK Sedang Negeri. Selama 22 tahun tu saya telah berkhidmat di bawah 10 orang pentadbir yang hebat-hebat Melaka. Ketua jabatan saya pertama ialah cikgu-cikgu wadi-wadi, masih ingat Puan Hajah Rosani, guru besar pertama saya, kemudian Cik Hassan, Cik Yahya, Cik Aziz Ramli, kemudian Puan Hajah Hasnah binti Omar, kemudian Cik Muhammad bin Hussein, seterusnya Cik Johari bin Muhammad, seterusnya Cik Abdul Rahim bin Haji Ismail, seterusnya Encik Zakir bin Abdullah, dan yang terkini guru besar kita Encik Roslan bin Ali. Okey, sahabat-sahabat guru, sepanjang perkhidmatan saya banyak pengalaman dan cabaran yang dilalui, sampai kadang-kadang terasa 24 jam tu tak cukup. Bersama-sama rakan sejuangan, sahabat-sahabat semua membuatkan saya rasa cukup gembira. Lupa sekejap tugas beban pendidikan. Di kesempatan ini saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbiran sekolah, rakan guru dan staf sokongan atas kerjasama sepanjang perjalanan kerjaya saya. Kepada anak-anak murid SK Sedang Negeri, terima kasih kerana sentiasa memberi kecerahan dan semangat dalam kehidupan cikgu. Pesanan cikgu, jadilah orang yang beradab dan berilmu. Jadilah anak kebanggaan ibu dan ayah. Pada kesempatan ini juga saya ingin berulang untuk mohon ampun dan maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan terkasar bangsa, tingkah laku yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, dan hadakan juga makan dan minum selama saya berada di sini. Semoga hidup kita bertambah berkat dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang patah tumbuh, yang hilang dan berganti. Begitulah hidup ini. Bila saya mundur akan ada bergantinya. Harap bagi saya nanti seorang yang lebih baik dan komited di SK Sedang Negeri. Sebelum saya akhiri ucapan saya, terimalah pantun ini dari saya. Menyusun pantun memakai rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun khidmat bersama, tibalah masa untuk berpisah. Kuning emas, masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan-tuan, puan-puan dalam kenangan. Sekian, terima kasih.